Hai, selamat sejahtera. Nama saya Lee Xiang Ying dan boleh panggil saya Yuna. Saya dari SMK Dato' Bendara. Jadi, hari ini kita belajar matematik tingkatan 4 dan kita akan lebih fokus dalam bab 7 iaitu graf gerakan. Sudah sedia tak nak belajar matematik dengan saya? Ya. Okey. Nampak semua macam mengantuk je. Kita buat sikit aktiviti. Kita buat sikit energizer. Semua orang boleh ambil tempat. Dah ready? Okey, yeah. Okey. Okey, sekarang kita masuk hari ni punya kandungan. Jadi, apa itu graf gerakan? Dalam graf gerakan, kita ada graf jarak masa dengan graf laju masa. Jadi, macam mana kita nak tahu graf itu jarak masa ke laju masa? Jadi, sekarang kita tengok. Yang contoh ini, dia menunjukkan graf ini. Jadi, kita boleh tengok dia punya paksi X dengan paksi Y. Paksi X dia menunjukkan masa. Jadi, paksi Y dia menunjukkan jarak. Jadi, kita sudah tahu jarak graf ini dia adalah graf jarak masa. Okey, langkah pertama kita sudah siap. Okey, langkah kedua. Sekarang kita nak huraikan dia punya perjalanan. Jadi, kita tengok. Yang garisan ni ada garisan biru, garisan merah, garisan hijau. Jadi, garisan biru ini kita panggil dia garisan OA. Kenapa? Sebab dia dari titik O sampai ke titik A. Jadi, garisan OA ini dia menunjukkan laju ataupun gerakan. Dia adalah keturunan positif. Sebab dia adalah garisan menaik. Dan kalau dia dalam soalan, biasanya dia adalah perjalanan pergi. Okay, next. Garisan AB adalah garisan yang warna merah ini. Jadi, dia adalah garisan pegun. Ataupun dia keturunan sifar. Jadi, kalau dalam soalan, biasanya dia menunjukkan gerakan zarah itu berhenti ataupun rehat. Okay, next. Garisan hijau. Dia menunjukkan garisan BC dan dia menunjukkan laju ataupun gerakan juga. Dia ada sikit sama dengan garisan OA. Tapi, apa perbezaan antara garisan BC dengan OA ni? Adakah perbezaan dia warna? Bukan. Jadi, apa perbezaan dia adalah garisan OA ni menunjukkan keturunan positif. Tapi, garisan BC ini menunjukkan keturunan negatif. Kenapa? Sebab dia adalah satu garis lurus yang menurun. Dan dalam soalan, dia biasa adalah perjalanan pulang. Ni boleh? Okey, sekarang kita tengok soalan. Ni adalah soalan percubaan SPM Melaka tahun ini. Jadi, kita tengok soalan. Raja 1 menunjukkan gerakan suatu zarah dari O ke R sejauh d meter dalam tempoh T saat. Okey, dalam graf ini kita sudah nampak
Dia adalah graf. Betul, dia adalah graf jarak masa. Jadi langkah pertama kita sudah siap. Okey, sekarang kita tengok soalan A. Nyatakan garisan yang manakah pada graf menunjukkan zarah itu tidak bergerak. Okey, kalau nampak soalan macam ni, kan dia macam kita tak faham soalan kan? Jadi kita boleh cari dia punya keyword ataupun perkataan yang penting. Kelas, apa keyword dalam soalan ini? Betul. Jadi kita boleh highlightkan ataupun bulat perkataan tidak bergerak ataupun dalam BI not moving. Okey. Graf yang sudah zoom ini dia sudah menunjukkan garisan OP dia menunjukkan gerakan ataupun laju. Dan garisan PQ dia beza sikit. Dia dalam nilai tetap. Dia menunjukkan pegun ataupun tidak bergerak. Dan QR ini, adakah dia sama dengan garisan OP? Betul, dia sama sahaja. Dia juga menunjukkan gerakan ataupun laju. Okey, jadi kita sudah tahulah apa jawapan dia. Betul. Kalau soalan A, jawapan adalah garisan PQ. Sampai sini boleh tak kelas? Boleh. Okey, kita sambung. Soalan B. Huraikan gerakan zarah tersebut dari O ke R. Apa maksud dia? O ke R. Maksudnya, dia punya keseluruhan perjalanan. Sebab dia O ke R. Dalam dia sudah lalu P, sudah lalu Q, dia sudah sampai R. Dia sudah sampai dia punya point. Jadi, macam mana kita nak jawab soalan ini? Kita tengok soalan. Dia nak kita huraikan gerakan zarah. Jadi, kita cakaplah. Gerakan zarah bergerak dengan jarak. Kelas, dia bergerak dengan jarak berapa? Dia punya jumlah. D1 ke D? Betul, dia nak D. Sebab dia nak dia punya keseluruhan. Maksudnya dia nak jumlah total. Jadi kita terus tengok je. Berapa jarak dia sudah lalu? Adalah D. Jadi gerakan zarah bergerak dengan jarak D pada masa T. Betul. Bukan T1. Kenapa? Sebab kalau T1 dia kalau masa T1 dia cuma titik O kepada titik P sahaja. Kalau T2 dia cuma O ke P lepas tu P ke Q sahaja. Dia bukan jumlah. Jadi jawapan dia adalah T. Boleh tak? Ada apa soalan? Kalau soalan tu dia minta gerakan zarah dari O ke P. Kalau dia minta dari O ke P, senang saja. Sebab dia kalau minta O ke P, dia bukan keseluruhan. Jadi kita jawablah. Gerakan zarah bergerak dengan jarak D1. Tahu kenapa? Sebab P, tengok line yang ini. Tengok, sebab dia line P, dia sampai D1 punya jarak sahaja. Jadi, kita tulislah. Bergerak dengan jarak D1. Pada masa? Betul, T1. Sebab garisan P ni, dia dekat T1 sahaja. Okey, apa soalan lagi? Yes. Bagaimana kita kena pasti gerakan atau seragam? Okey, soalan ini kita rujuk balik. Awak tanya, boleh ulang soalan lagi? Bagaimana kita dapat pasti
gerakan tunduk atau seragam pada graf. Okey. Kalau dia macam mana kita nak tahu garisan itu pegun ke tidak? Kita tengoklah. Garisan ni dia menaik. Dia bukan dekat nilai tetap. Jadi garisan PQ ni dia lain daripada garisan OP ni. Dia dekat nilai tetap sahaja. Dia dekat D1 sahaja. Dia berhenti. Jadi kita sudah tahulah garisan ini mesti pegun ataupun tidak bergerak. Ni boleh? Okey, apa soalan lagi? Okey. Yeah. Kita sudah siap soalan kita. So, thank you.